Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel saya. Hari ini hari Khamis 5 hari bulan Februari 2026 Masihi. Oleh kerana sekarang ni pukul 7.40 malam, jadi sudah berubahlah tarikh daripada tarikh hijrah telah berubahlah daripada 17 kepada 18. Dan berapa? 17 Syaban daripada 17 Syaban kepada 18 Syaban lah. Maghrib dah. Maghrib 7.24 tadi. Saya suruh semaya maghrib lah. Semaya masuk maghrib tu, suruh semaya maghrib. Lepas tu terus. Lepas tu pukul ni lah sekarang. Pukul 7.30 tu saya ni sekarang. 7.40 saya suruh tak ni lah. Saat ni. Masuk video ni. Terus pada pukul 7.40 terus buat video ni lah. Okay. Biasa video dari report kita untuk hari ni. Kemarin lepas pada buat video dari report kemarin. Berapa ni? Lebih tak nasional hari. Saya pergi keluar ke kedai Fikri lah. Biasa lah hari Abu. Hari Abu ada majlis. Apa dah? Ada jamuan makan-makan dah. Ada jamuan makan lepas ada kuliah maghrib. Lepas kuliah maghrib tak ada makan-makan dah. Biasa lah. Saya nak pergi sampai hadiah pada Aira tu. Aira tak klik lagi. Saya rasa mungkin pindah sekolah dah kot. Pindah kampung dah. Kampung mak dia di Umi dah Abi. Dia panggil Abi ke adik tu ingat ke Baba, panggil Baba. Panggil Baba ke umul arwah ni, arwah Ismail. Ismail bin Bukhari bin apa? Ismail ni. Ismail bin apa? Bin apa je enggak ada. Lupa dah. Pak dia Muhammad. Rumah pun penuh siapa hari. Tak berubah sejak pada minggu lepas lagi. Mungkin dia gila lama kot. Atau ada lagi simpan lagi lah hadiah tu. Hadiah tu. Untuk Aira tu. Lepas tu dia duduk main pusing kat tu. Terus pergi ke kedai Fikri minum petak sekejap. Lepas tu pergi semaya maghrib. Lepas tu semaya isyak main maghrib di kampung pada di surau pada buah. Semaya isyak di masjid pada buah. Ada kuliah maghrib. Lepas tu ada sedikit jamuan makan tu singgah kedai Fikri sedikit biasa lah. Sampailah pukul sebelah 40 minit malam, sebelah 50 minit malam. Lepas saya balik ke rumah. Balik ke rumah tu tidur tu tadi pukul 4 pagi. Bangun pada pukul 6.50 minit pagi tu bangun tu terus mandi semai subuh. Kemudian makan sarapan sikit tu dari pukul 10 baru safar asing, baru safar pukul 10. Hari ni sambung kerja lagi ni. Pasal kau tak tengok. Lepas tu dari pukul 1 tu bertidur sekejap. Ya, terus malam tu dia balik rumah dia ambil tengah bagai ada tengah bagai. Dia punya bagai kalau tidak sekadar pakai tu dapat aku pukul 3 seperti biasalah kalau dia mari pula dia kelikkan bagai sekejap buat ingat tu. Dia nak boleh kemari pula enggak. 3.50 pula abang mari. Dapatlah pukul 5. Siap tadi dah pukul 5.40 siap ni. Siap 5.40 tu saya pun selesai kerja tu. Saya pasal sambung wiring sekejap. Sapalah pukul 6. Sapalah pukul 6.40. Baru siap kerjaan saya tu. Kalau saya mandi semaya asar. Pukul 6.50 semaya asar. Lepas tu berwuduk asar ada lagi kan. Tunggulah sampai pukul 7.24 tadi untuk semaya maghrib. Kita terus semaya maghrib. Lepas sudah semaya maghrib tu saya relax sekejap. Tu mana saya mari sini lah pada pukul tu sudah malam ni pukul 7.40 ni. Saya mari sini saya terus buat video ni. Pada pukul 7.40 saat ni. Untuk video dari report ni. Okey, saya buat video dari report ni. Okey, sekadar saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.